tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini saya sangat bertuah kerana masih lagi dijemput untuk datang mengulas dan peluang untuk saya berkuliah di sini pada malam ini ni sangat bermakna lah bagi saya. Terima kasih kerana pihak masjid sudi menjemput saya lagi dan lagi untuk berkongsi setakat mana ilmu yang saya tahulah. Jadi alhamdulillah, syukur saya masih diberi peluang lagi. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan mengulas tentang satu tajuk pada bicara mengenali syaitan, musuh utama keturunan Nabi Adam. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi untuk tajuk kita ni, untuk pada kali inilah, jadi marilah kita bukan setakat hari ini, bukan setakat kali ini, bahkan sentiasa membasahi zikir lidah kita ini dengan bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di atasnya taufik dan juga hidayah. Kata guru saya Habib Muhammad bin Agil Al-Hamid, dia kata taufik dan hidayah ini adalah dua perkara yang berbeza. Ya. Dia ulah kata bahawa hidayah ini adalah keinginan yang Allah Ta'ala telah tunjukkan ke dalam hati kita untuk melakukan apa-apa kebaikan. Jadi kita pun naklah nak melakukan akan apa yang kita nak buat tadi atas perkara kebaikan. Seperti mana kita tahulah, di sebelah kanan ni kita ni Allah Ta'ala menghadirkan tiap-tiap masa ni malaikat akan membisikkan dalam hati kita ni supaya buat kebaikan. Dan di sebelah kiri pula ada syaitan yang membisikkan kepada kita untuk berbuat kejahatan. Tu. Jadi mana dalam keadaan ini, mana apa yang baik kita rasa dalam hati kita tu, itulah menunjukkan petunjuk ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan. Dan taufik ni, dia tak seperti mana hidayah. Kalau hidayah ni dapat kepada semua orang. Semua orang dapat hidayah ni. Tapi taufik ni dia berbeza. Taufik ni katanya dia kekuatan untuk melaksanakan apa yang dicipta dalam hati kita. Jadi mana tidak semua orang dalam nak lakukan perkara kebaikan ni kadang-kadang tak jadi. Pasal apa? Dihalangi macam-macam cobaan tu. Pasal bila nak buat kebaikan ni, ada saja memperdayanya syaitan dengan godaan dia supaya kita ni tak jadi nak buat apa-apa. Macam-macam lah dah. Jadi dengan sesuainya topik yang kita akan bicarakan pada malam ini, untuk kita memperluahkan huraiannya dalam tajuk yang saya kata tadi, iaitu mengenali syaitan, musuh utamanya keturunan anak Adam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata bahawasanya syaitan, syaitan ni satu. Bila jadi banyak syaitan, dalam bentuk perkataan yang dihimpunkan ramah, jamak. Dalam ajaran kita, dalam agama kita ni, syaitan ia merujuk kepada makhluk yang menyesatkan manusia. Tu. Benarnya ia ni adalah satu nama daripada satu golongan. Yang mana golongan ini pun dia sama macam kita. Dia hidup di atas muka bumi, dan dia ini adalah makhluk juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita. Cumanya beza antara kita ni sama-sama bangsa kita, manusia boleh nampak, tapi kita antara kita dengan dia, Allah Ta'ala hijabkan mata kita untuk lihat. Tapi kadang-kadang boleh juga nampak.
Sehingga mana kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti dekat-dekat nak kiamat, maka akan timbul tanduk dekat mana? Najd. Mana ketika itu manusia ni boleh tengok syaitan berada di kalangan manusia. Tak tahu macam mana, wallah alam. Tapi kita sekarang ni pun boleh tengok juga. Kata satu orang ni ahli perubatan, anak murid lah, satu orang anak murid daripada Tuan Guru Harundin, dia kata kalaulah mana di tempat-tempat lain, pada setiap negara ni, untuk mana nama-nama syaitan ni dia ada nama-nama dia sendiri. Tak, memang terkenal dengan nama ni, negara ni dengan nama gini, nama gini. Tak macam di dekat negara orang putih, demon lah, devil lah, Lucifer lah, ada. Tapi dekat kita ni ada juga nama special khusus dia. Misal kata hatu raya. Hatu raya, hatu pari lah, hatu apa ni, macam-macam lah. Saya pun tidak mahu nak sebut lah, jengluk lah, macam-macam. Cuma mana yang berlaku pada mana di negara Arab, dah dikenali ia dengan ifrit. Ifrit daripada bangsanya jin. Kalau dalam istilah Melayu kita, ifrit ni kalau kita nak nak teka ke dia ni, mana nak sama ke dia ni dengan tempat bangsa kita ni, iaitu mana ia ni boleh kuranglah dikenali dengan hatu raya. Tuhnya. Jadi sikit sebanyaknya kita tahulah ada bahawa mana golongan syaitan ini dijadikan mereka ini daripada api, yang merupakan asal usul mereka ini adalah daripada bangsanya jin, daripada bangsa jin. Cuma dalam bangsa jin ni dia ada Islam, dia ada kafir. Dia ada Islam, ada kafir. Tu. Macam-macam lah Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran. Wa kana syaitanu li rabbihim kafura. Ada. Dan sesungguhnya mana adalah mana syaitan ini kepada Tuhannya sangat-sangat sangat-sangat kufur, sangat-sangat derhaka. Wa kana wa kana syaitanu aduwwum mubina. Allah kata dalam Quran, sesungguhnya syaitan ini adalah musuhnya anak-anak keturunan Nabi Adam AS yang nyata. Pasal oleh kerana Allah Ta'ala dah bagi tahu dah kepada kita ni, yang mana kita ni sebenarnya mana bermusuhan dengan bangsa yang daripada golongan syaitan ini sampailah ke hari kiamat. Sampai ke hari kiamat ni bermusuhnya. Jadi mana katanya mana ahli-ahli bahasa, ahli bahasa, mana ulama-ulama bahasa ni, dia kata makna perkataan syaitan ini sebab dia digelar, digelar akan nama gelar satu nama orang. Nama orang. Kalau kita ni dah manusia, gelar apa? Dengan gelar lah, dah satu puak. Jadi katanya ahli bahasa orang Arab ni, dia kata makna daripada perkataan syaitan ini diambil daripada syaitanah. Ya ini apa? Makna ya ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dia ni daripada mana? Allah Taala ciptakan ia ni daripada api, daripada golongan jin, yang mana mereka itu adalah makhluk yang sangat jahat. Ada? Mana kata, jin. Tidak semua jin. Ada jin yang mana Islam. Kemungkinan di antara kita sebelah tepi kita ni ada jin Islam sedang dengar dalam mana ceramah kuliah kita pada malam ini. Mempercayainya wajib. Pasal apa? Itu adalah mana ilmu daripada ilmu ghaib yang kita tak nampak, tetapi kita kena percaya bahawa mana alam ghaib itu tetap ada. Kita kena percaya alam ghaib itu tetap ada. Walaupun kita ni tak pernah, saya tak percaya daripada kecil sampai ke besar, saya tak pernah lihat. Tetapi mana Al-Quran menerangkan dia. Al-Quran menerangkan dia ni bahawa mana antara kita ni di alam ini, di dalam dunia ini, mana bukanlah kita sajanya, bukan kita saja manusia yang hanya tinggal di alam ini, di atas dunia ni. Bukan kita saja, bahkan banyak lagi. Dalam kitab Syarah Bajuri, Syarah Hasyiah Bajuri, di atas syarahnya
menerangkan atas mana Jauhar Tauhid. Dalam kitab tersebut mengatakan bahawa sebanyak 18,000 jenis makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. 18. Manusia satu jenis makhluk manusia. Dari segi mana manusia ni ada pula. Ada yang kulit hitam, ada kulit sawo matang, macam kita orang Melayu kan, sawo matang. Ada kulit yang mana keputih-putihan, ada kulit yang mana macam nak dengar dekatnya warna kulit-kulit kuning-kuning lasak. Ada yang bercakap bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Cina, semua tu. Ada lelaki, ada perempuan. Itu dari segi mana, dari mana? Dari satu jenis makhluk. Lepas tu kita nak cerita mana? Burung. Burung pula. Burung pun dikatakan mana? Baru satu jenis. Satu jenis. Mana jenis yang kedua? Daripada 18,000. Dalam pula kalangannya burung ni macam-macam. Ada burung boleh terbang, ada tidak boleh terbang. Ada burung ni mana kecil, ada besar. Ada hanya makan ulat saja, ada yang makan binatang lain. Ada yang mana boleh terbang tinggi, ada yang hanya setakat boleh terbang rendah saja. Dan air pun termasuk daripada golongan burung juga. Tak boleh terbang juga sikit-sikit. Tapi kalau kita nak sebut semua ni, daripada pecahan burung tadi banyaknya jenis burung, kita tak tahu nama. Nak katanya di alam dunia ni, di alam mana muka bumi ini banyak sangat ni. Bukan kita saja yang duduk atas dunia ini. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak lebih jauh lagi lah, macam ikan num. Hari ni orang tak tahu, tak jumpa lagi ikan num. Duk mana tak tahu ikan num. Malaikat tak tahu. Ada. Macam-macam. Tu. Jadi mana syaitan ini ianya mana makhluk, kata bahawasanya yang berasalnya perkataan dia dengan maknanya, iaitu makhluk yang jauh daripada kebenaran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengikut pendapat Ibnu Manzur. Ibnu Manzur ni orang yang mana ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab. Tidak semua kata bila orang Arab dia pandai semua bahasa Arab. Tak ada. Sebab tu ada buat kamus Arab. Kamus Arab ni untuk menterjemahkan perkataan Arab. Dan tidak semua orang Arab ni dia pandai bahasa Arab dalam Al-Quran. Ada pun dia tak boleh nak baca. Pasal apa? Dia banyak guna bahasa Amiyah. Dan sebaik-baik bahasanya bahasa Al-Quran, bahasa utama ia dipanggil bahasa Fusahah. Banyaknya mana orang Arab ni tak boleh nak ngerti. Hanya mana orang yang mana belajar ilmu bahasa Arab saja, yang mendalami akan ilmu bahasa. Sebab tu Nabi SAW ni bila lahir saja, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini lahir saja, ibu dia ni kebanyakan bahkan bangsa-bangsa Quraisy ini dia suka anak-anak mereka ni dihantar kepada orang Badui. Pasal apa ni tak hantar anak ni? Pada dia ni orang bandar. Nabi Muhammad ni orang bandar. Bahkan mana orang-orang ni dekat bandar kota Mekah, dia suka anak-anak dia ni dihantar untuk disusukan dekat di kawasan pergunungan oleh orang-orang Badui. Pasal apa? Pasal hanya orang Badui lah saja yang masih kekal dengan bahasa Fusahah pada ketika itu. Macam kita lah duduk bandar kan. Balik kampung dah. Balik kampung, anak-anak kita cakap mami dah. Cakap mami. Daniel, don't run dah. Bahasa Melayu tak ingat dah. Tak tahu dah. Tak kadang-kadang apa kita duduk dalam kita ni yang duduk bandar ni nak teka bahasa Melayu, nak tukar bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Sebab dah terbiasa dah, duk campur bahasanya. Sebab tu mana keadaan yang sama pada mana ketika zaman Nabi SAW itu, orang Arab yang duduk di bandar, duduk di Mekah itu, dia lebih suka gemar hantar anak ni di dalam mana luar bandar, dijaga oleh mana kaum Badui ni, masih orang Badui ni jaga bahasa. Jadi bahasanya sebenar, bahasa yang tinggi adalah bahasanya Al-Quran. Jadi tak semua orang Arab. Jadi mana kata Syekh Ibnu Muzani Syekh Ibnu Manzur ni
dia kata syaitan itu dinamakan begitu kerana ia telah jauh. Kenapa? Perkataan syaitana itu iaitu mana jauhnya daripada kebenaran dan ketaatan. Ada pun mana maknanya, ulasannya daripada yang kedua, ulasan yang kedua iaitu mana asal usulnya bahasanya, perkataan syaitan itu iaitu diambil daripada syait, iaitu mana terbakar ataupun hangus. Kenapa? Kerana ada pandangan mengatakan syaitan dinamakan kerana itu, dinamakan begitu, ia dicipta daripada api yang panah membara. Iman Al-Fairuzabadi dalam kitab yang mana dia telah tulis, Kamu Al-Muhid, dia kata bahawa mana yang dikatakan syaitana ataupun syait ini kemungkinannya maknanya betul belaka. Kedua-dua ni betul belaka. Satu mana kata syaitana ni jauh daripada rahmat Allah. Mana syait ni mana yang terbakar, yang hangusnya diciptakan ia daripada api. Berkemungkinan mana kata kesimpulan yang mana diambilnya daripada bahasa ini, mana daripada perkataan yang nama ia ni syaitan, iaitu mana makhluk yang mana ia ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh kejahatan. Yang penuh kejahatan dan suka membangkang ia akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Suka ia ni derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Taala sebut 80 kali mengenai syaitan. Dalam Quran antara mana inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya mana syaitan itu adalah bagi kamu itu musuh. Allah sebutkan pada kita ni. Jadi mana dia nak kata mana banyaknya jenis, banyaknya jenis syaitan ni. Dia bukan setakat mana kita, seperti mana kita tahu kan, waktu ketika mana ada satu peristiwa, diceritakan dalam satu mahum hadis bahawa ketika mana setelah mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan bagi Adam, iaitu Hawa. Mereka ini mendiami akan dunia. Sebelum waktu mereka itu diberitahu, dikhabarkan oleh Allah Ta'ala bahawa mana suatu masa nanti mereka akan punyai akan anak. Ada anak ni. Jadi dia pun suka lah gembiranya Hawa ni tiap-tiap hari ni nak tunggunya hadirnya anak. Pasal dia nak main dengan anak. Tak tahu apa tu anak. Tak tahu. Tapi dia dah diberitahu kan. Kerana apa Allah Ta'ala mengajarkan mana nama-nama dan apa macam-macam lah kepada Nabi Adam dan Hawa ni, supaya mereka tahu akan mana setiap pekerjaan perbuatan yang mereka lakukan ni tadi. Jadi pada ketika mana syaitan ni, waktu mana mula-mula ni dia dihidup, apa Nabi Adam ni dia dihidupkan, ditiupkan roh, maka dia pun bergeraklah. Bergeraklah. Ada pun syaitan ni sebelum ni dia tahu. Dia tahu mana macam mana keadaannya di dalam struktur badan, tubuh badan manusia. Pasal apa? Sewaktu Allah Ta'ala belum lagi mana meniupkan akan roh kepada Nabi Adam ni, dalam tubuh dia ni, syaitan ni tiap-tiap hari masuk dalam tubuh Nabi Adam ni, nak lihat macam mana keadaannya ciptaan Adam ni. Makhluk yang baru diciptakan ni tadi, yang akan dihidupkan ni. Tengok. Maka dia bukan tengok saja-saja cari tengok saja, bahkan dia cari tahu akan kelemahan. Dia cari tahu akan kelemahan yang terdapat pada Adam. Jadi suatu ketika mana dalam kisah yang mana dikatakan bahawa mana waktu ketika mana Adam dengan Hawa ni berada dalam syurga dah, makalah syaitan ini ketika waktu saja disuruh oleh Allah Ta'ala suruh sujud, maka syaitan tak mahu. Oleh kerana dia tidak mahu, dikeluarkan ia daripada syurga. Asalnya penduduk syurga juga dia. Asalnya penduduk syurga juga boleh masuk. Tak? Seperti mana Nabi Adam ni, tak ada tempat lain lagi dari tempat tu. Tapi sudah diciptakan telah lama dah. Nak dalam satu hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya mana Allah Ta'ala telah menciptakan, telah menetapkan kehidupan, takdir manusia ni atas muka bumi ni 40 tahun, 40 ribu tahun sebelumnya mana nak diciptakan manusia. Nak cipta manusia ni dah ada dah muka bumi ni 40 ribu tahun dah. Tu.
Jadi waktu ketika mana Hawa ni dalam apa? Dalam syurga ni, hari-hari dia ni duk apa ni berangin macam manalah dia ni akan suatu masa nanti akan dapat anak. Tak terbayar dia ni sukanya. Suka nak dapatkan anak. Jadi pada ketika itu syaitan ni dia masuk. Katanya mana ulama ni kata dia masuk dalam melainya ular. Sebab tu ular ni asalnya mana dia berkaki. Oleh kerana dia ni disebabkan dia ni telah membantu syaitan untuk masuk dalam syurga, lalu Allah Ta'ala telah buai kaki-kaki dia. Asalnya ada ular ni ada kaki, tapi kerana apa dia ni disebabkan mana dia ni derhaka, mana telah menolong syaitan untuk masuk menyelisik apa ni masuklah ada. Jadi telah dihilangkan kaki dia. Kerana itu mana apa ni azab Allah terhadap dia lah. Jadi nak cerita dalam cerita ni bahawasanya satu hari syaitan ni dapat masuk dalam syurga. Lalulah ia ni mengandung. Waktu ketika itu Adam ni tidak bersama dengan Hawa. Tidak bersama dengan Siti Hawa ni dalam satu tempat. Jadi dia pun mengandung lah. Dia tahu dah sebab apa benda ni nak berlaku ni, mana terhadap mana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu dah lama dah. Bahkan mana telah diberita dah. Bahkan mana syaitan ni dia suka mencuri-curi dengar akan rahsia Allah Taala terhadap manusia. Jadi dia tahu dah macam mana ni. Atas kita ni syaitan ni lebih tahu atas diri kita ni. Kadang-kadang mana mungkin mana keturunan kita, tok kita, nyai kita, dia tahu semua nama. Pasal apa? Dia hidup dahulu sebelum kita. Nak katanya lamanya hidup dia ni. Mungkin mana dia ni lebih tua daripada mana atuk kita dulu. Lebih lagi umur dia. Sebab apa? Sebab bila mana dia ni dilahirkan, dijadikan, maka dia tidak mati-mati sampai sekarang. Allah Ta'ala panjang. Sebab apa dia minta? Dia minta supaya mana ditanggungkan bagi dia ini, sehingga mana dia ni dapat mengajak, dapat menggoda, dapat memperdaya seluruh daripada keturunan anak-anak Nabi Adam ini untuk masuk dalam neraka sama dengan dia. Sebab tu Allah benarkan, Allah Ta'ala beri kebenaran pada dia ni, lalu ditangguhkan nyawa dia ni, sehingga mana hidup sampai ke hari kiamat daripada usia dia dilahirkan, diciptakan. Jadinya mana, jadi dalam peristiwa tu, nak cerita panjang tapi tak tahulah, tak tahulah, harap-harapnya sempatlah dengan masa. Jadinya syaitan ni telah bawanya anak dia, dengan menyerupai mana dia pun bawalah pergi tengoklah Siti Hawa ni, isteri Nabi Adam. Dia tengok, wahai syaitan, dia kenal syaitan. Sebab dulu kan keadaan masa ketika itu duduk di alam mana? Alam ruh tadi, di alam mana? Akhirat. Mana duduk bersama, tinggal bersama. Dia kenal. Wahai syaitan, anak siapakah aku? Ini siapa ni? Anak siapa ni? Maka syaitan tu kata, inilah anak aku. Oh, seronoknya kamu ada anak. Aku pun nanti akan ada anak juga. Tapi bukan sekarangnya Allah Ta'ala nak bagi, tak lama lagi. Maka syaitan ni kata, ambillah dulu nak pegang. Ambillah dulu kamu nak pegang, nak main-main dengan anak aku. Maka dia pun ambil pegang. Maka syaitan pada ketika itu, syaitan kata, ginilah aku ni ada hal lain. Boleh tak aku minta tolong pada kamu ni untuk pegang anak aku berapa seketika. Maka dia sukalah bila dapat pegang budak. Sukalah dia pegang budak ni. Jadi syaitan telah pergi, maka datanglah Nabi Adam ni kepada Siti Hawa. Wahai Hawa, mu tahu tak apa yang kamu pegang tadi? Itu musuh kita. Lalu mana Adam pun ambil kerana nak marah. Oleh kerana mana nak marah pada syaitan ni tadi, Adam pun telah potong, telah hancurkan tubuh anak syaitan ni tadi sehingga mana berkeping-keping. Lalu dia lempar keluar. Tak tahulah lempar di mana tu, wallah alam. Jadi syaitan pun setelah mana Adam pun pergi, syaitan pula datang. Dia tanya, mana anak aku? Katanya Hawa, sungguhnya Adam tadi dia tengok anak kamu, lalu dia telah cincang anak kamu hancur. Dia kata, maka syaitan pun sebut nama dia. Sebut pun tak tahulah sebut macam mana. Anak dia pun datang balik bercantum, jadi betul baby balik. Jadi macam anak balik. Pasal apa? Seperti mana yang disebutlah, syaitan tidak akan mati selama-lamanya, sehinggalah ke hari kiamat. Maka dia pun bagi sekali lagi.
ambillah kalau kamu nak main lagi dengan anak aku. Maka pun dia pun ambil. Syaitan pun minta izin kali kedua, aku nak pergi ke satu tempat ni. Padahal dia tahu dah, dia rancang, dia tahu dia yang sangit saja ni. Ini ada dia punya matlamat atas perkara yang dia nak tadi. Ada satu benda ni yang akan diberitahu rahsia di akhir kita ni. Jadinya kali kedua dia pun ambil buat main dengan anak syaitan ni tadi. Lalu mana kali kedua Adam pun balik, tengok di sisinya Siti Hawa tadi isteri dia, ada syaitan lagi. Katanya Adam, bukankah mana aku ni sudah melarang kamu untuk memegang ataupun mengambil bermain dengan anak syaitan ini? Kamu tak dengar juga. Lalulah dia ambil dengan keadaan marah, dia pun ambil anak syaitan tadi, dia pun cincang, dia lepas balik. Tak lama pula ceritanya pendek lah. Mata datang, ibu syaitan pun datang tanya, mana? Dia pun buatlah perkara yang sama seperti mana kali yang pertama. Kali pertama ni, mana dia cincang, lepas tu dia panggil seru balik. Jadi mana bercatung balik anak dia. Catung balik, jadi hidup semula. Jadi kali kedua ni syaitan offer lagi, ambillah anak aku ni, kalau kamu nak main-main tak apa. Dia kata tak boleh lah, aku takutnya Adam marah kali. Dah 2 kali dah dia cincang anak kamu ni. Dia marah sangat pada aku, sekiranya mana dia lihat aku ni pegang anak kamu. Tak apa, apabila dia tengok muka anak, dia teringat nanti satu masa nanti dia pun akan ada anak juga. Ambillah anak main-main dulu. Dia pun bila dipujuk orang perempuan ni, sebab tu orang perempuan ni senang sangat dipujuk. Orang lelaki kan, kalau pergi pasar raya ni, bawa duit RM100, jarang ada habis. Tak pernah tak habis. Kalau orang perempuan ni bawa RM100, pergi mana? Pasar raya. Nak apa? Bukan kata tak habis, tak cukup, adalah lagi. Cuba tengok. Nanti bawa pergi kedai RM2. Dah mula-mula kata nak pergi kedai RM2 dah. Nak beli satu barang ya bang. Lepas tu telefon bang, tambah duit 200 bang. Lah tunggu lama kita nyung. Bila dia nak keluar? Mana orang perempuan ni dia mudah makan pujuk. Sebab tu mana keluarnya Nabi Adam AS ini daripada syurga sebab terpujuk dengan Siti Hawa. Siti Hawa pula mana dipujuk oleh godaan syaitan. Sebab tu mana orang laki-laki ni asalnya kuat. Kalau dia ikutkan mana kita ni mampu tahan nafsu kita, tahan perbuatan kita daripada maksiat. Pasal apa? Pasal iman tu yang paling kuat dekat kita. Tapi bila tengok orang perempuan rebah. Bila tengok orang perempuan rebah, sekelip mata, katalah macam mana pun. Lebar sekalipun, serbai besar atas kepala, besar apa? Besar tonggeh atas kepala sekalipun. Dia jatuh bila tertengok orang perempuan ni. Memang gitu dah. Memang gitu dah yang berlakunya dalam kehidupan kita ni. Tak lari, memang tak lari dah. Siapa pun akan jatuh. Tu bahayanya perempuan. Dan bersama orang perempuan ni pula, dia pula mudah makan pujukan. Makan pujukan. Jadi mana kali ketiga ni, ada pun balik pula kali ketiga ni. Cerita dia. Lalu kita, walaupun hadis ni saya minta maaf lah, bukan hadis yang sahih. Ini adalah daripada kata-kata hadis yang dhaif lah. Tapi mana tidak boleh lah kita nak buat mana sebagai hujah-hujah yang sangat besar lah. Saya bagi tahu awalnya. Jadi nak kata bahawasanya kali ketiga Adam ni tengok, bila kali ketiga perbuatan yang sama dilakukan oleh mana Siti Hawa. Bukankah dia kata, bukankah aku dah kata dah tadi? Aku dah kata dah tadi, kenapa kamu duk ambil lagi syaitan ni, musuh kita, Lalu tak tahulah macam ni Adam pun hilang akal dah. Dia cicang, dia tak tahu macam mana. Lepas jadi balik, ada balik. Akhirnya sekali Adam ni cincang-cincang, lalulah ia makan, bubuh dalam mulut. Akhirnya syaitan pun tepuk tangan. Pasal apa? Pasal dah jadi darah daging dengan Adam. Batulah mana daripada itu anak yang lahirnya, tiap-tiap anak, tiap-tiap zuriat keturunan Adam lahir saja dia atas muka bumi ini bersama dia dengan koring. Bersama dia dengan koring. Duduklah, adalah pendamping ni tiap-tiap kita. Nabi Muhammad sendiri pun ada koring.
Setiap nabi, setiap manusia ni yang lahir atas muka bumi ni ada korin. Korin ni lah tiap-tiap masa ni. Pergi semaya jemaah. Bang, lambat lagi. Pukul 1 baru. Bukan akan masuk waktu pukul 1:05. Dekat dah tu. Dia kata tak apa, lambat lagi. Sehingga mana kata mana? Inilah yang mana dia duk sentiasa dengan kita ni. Korin ni. Nampak macam baik. Tak, kita rasa macam baik. Benarnya mana? Perkara tadi sebenarnya menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara mana nama-nama lain lagi. Nama-nama lain yang telah dituliskan. Bahawa mana antaranya syaitan ni. Yang tu mana? Yang tadi tu qarin tu yang sentiasa ada sama dengan kita. Dengan adanya sama dengan kita. Yang lain pula dia ada pula. Bagaimana golongan syaitan ni seperti mana saya tak ada, dia takkan mati sampai ke hari kiamat. Jadi nak katanya bilangnya dia macam kita lah, lahir ada tiap-tiap masa. Esok ada orang lahir pula, lusa ada orang mati, ada orang lahir pula mati. Mana banyak kita ada mati ada hidup, dia hidup tak mati-mati lagi. Mana nak katanya mana bilangan ia ni lebih banyak daripada kita. Antaranya mana nama-nama syaitan. Iblis ni ketua dia lah. Ketua. Tu. Yang kedua Kanzab. Yang ni mana? Yang dinamakan dia ni mana? Tugas dia untuk mengganggu manusia. Membisikkan solat. Dalam solat dia was-was supaya ingat itu, ingat ini. Pasal tak? Tiap kali. Waktu ketika mana kita ni tak solat, kita duduk ada luar solat, kita tak tinggal pun. Kunci hilang lah. Perancangan projek nak buat esok lah. Nak makan apa malam ni lah. Macam-macam lah dia keluar. Tak, masa ketika solat itu diingat. Ni angkara siapa ni? Angkara Kanzab. Memang tugas dia dah. Tugas Qarin lain dah. Lain pula. Ni tugas Kanzab. Yang ketiga Dasim. Dasim ni tugas dia apa? Bertujuan untuk menyebabkan pergaduhan antara suatu antara mana suami dengan juga isteri. Bila kahwin. Dulu tak kahwin tak ada lah nak gaduh-gaduh. Dah. Ketuk busuk pun jadi wangi lagi. Dah. Tu tak ada kata nak gaduh-gaduh, tapi bila dah ni sibuk pula dia ni Dasin ni nak memecah beraikan perkahwinan bahtera yang dibina tadi. Yang keempat Zalitun. Zalitun ni tugas dia menyuruh manusia membazir makanan, membeli banyaknya bagai-bagai tapi tidak dimakan. Tidak digunakan. Tu Zalitun tugas dia. Yang kelima A'war. A'war ini tugas dia menggoda kepada zina. Menggoda kepada zina. Tugas dia ni A'war. Ada. Masa bercinta, kita ni dalam keadaan noda nafsu. Tengoklah semuanya. Yang putih pula dah. Yang hitam nampak macam putih. Pasal apa? Khayal syaitan tadi. Nah, lepas nikah baru tahu bini dia hitam. Masa duk tunai, masa duduk bercinta tadi nampak putih. Dah, gigi dia pun nampak bersinar-sinar lagi. Tapi bila mana dah kahwin, kau dicabutnya semua ini, lalulah ia pun rasa nak benci. Rasa benci pada isteri dia tadi. Tu. Yang keenamnya tabar, yakni menghasut manusia supaya meraung putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana tiba ujian sikit rasa putus asa. Sikit-sikit putus asa. Mengeluh. Lepas tu mana tiba-tiba datang negara orang, tolonglah saya. Dia tak nak usahakan diri dia ni. Tidak usahakan atas dia ni nak baiki diri dia. Hanya minta ihsan pada orang. Tu. Yang ketujuhnya miswak ataupun maswak. Ia ni suka yang menghasut manusia ni atau goda manusia, menyebarkan fitnah, suka mengadu domba jadi batu api lah senang. Ada. Yang ke-8 Al-Hanas, membisikkan gangguan dalam hati. Bisik gangguan macam-macam rasa. Kita rasa dah. Dalam hati kita ni rasa macam orang tu kata begini. Masuk bisikan rasa. Ni kuat. Bisikan yang ni kuat sebab apa? Dia main dalam kepala. Biasa yang lain dia main dalam hati perasaan kita saja. Tapi ni mari dalam kepala ni kata. Kejung bangunan. Kan ada berapa orang tu nak baru ni lah berapa
berapa kali dah nak terjun bangunan, tak jadi. Lepas tu dia kata dalam kepala ada orang kata dekat dia suruh terjun bangunan. Tu ni. Siapa kata mental lah, mental. Sehingga mana berhasil nasi macam-macam. Ya. Yang ke-9 waswas al-khannas. Ini membisikkan kejahatan dalam dada manusia, suruh buat jahat macam tu, macam-macam lah. Itu antara mana nama-nama jenis syaitan dan tugas-tugas mereka. Ketua dia ialah iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Jadi siapakah iblis ni? Alamak, masa dah habis. Nak cerita iblis ni nak habis dah masa. Allahu Akbar. Iblis saya cerita sedikit sebanyak. Iblis ini asal ia namanya Azazil. Nama dia ni, nama glamour dia. Dan iblis ni adalah makhluk yang Allah Ta'ala paling sayang sekali atas daripada segala-gala makhluk yang Allah Ta'ala pernah ciptakan. Pasal apa? Kerana iblis ni dia suka beramal ibadat. Orang yang mana Allah Ta'ala kata apa? La yataqarrabu abdum. La yataqarrabu bihi abdun. Tidaklah dekat hamba-Ku dengan aku ni illa bin nawafil, melainkan orang yang suka mengerjakan amal-amal lah. Dengan mana hak wajib memang tetap kena buat dah. Yang suka amal-amal yang mana yang lain selain daripada yang diwajibkan. Jadi kerana Allah Ta'ala sayang dekat dia ni, lalu Allah Ta'ala angkat dia ke darjat lebih tinggi daripada malaikat. Lebih tinggi dia ni daripada malaikat, sehingga mana dilantik ia jadi ketua para malaikat. Walaupun asal kejadian dia ni dicipta daripada api. Ada pun mana malaikat diciptakan daripada cahaya. Jadi oleh kerana yang mana dia ni sangat kuatnya rajin beribadat, sehingga mana ulama kata tidak ada di satu muka bumi, satu tempat, satu tanah di atas muka bumi ini yang tidak pernah ia sujud kepada Allah Ta'ala. Setiap tempat iblis ni sujud kepada Allah Ta'ala. Mungkin tempat kita pun pernah jugalah. Pasal apa? Tidak ada satu tempat. Dia kata, mana kata seluruh tempat di atas daratan, bukan dalam air lah, daratan. Atas daratan ni ia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apabila mana Allah Ta'ala telah meniupkan. Habis masa. Tak apalah, kita bagi dulu untuk laluan azan. Lepas tu kita sambung sikit lagi insya-Allah. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammatu salatu ala sayyidina Muhammadil wasilatu wal fadilah wa syaraf wa darajatu wa fil mawasma'an. Baik, kita akan sambung sedikit lagi. Jadi dalam penjelasan ini kita nak bagi tahu dari manakah syaitan dan juga iblis ini mendapat nama. Pasal dia ni daripada golongan jin. Macam mana pula dia dapat nama sehingga mana dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ianya bila daripada peristiwa yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah surah Al-Kahf, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa amri rabbih. Dan katanya Allah ketika mana kami berfirman kepada malaikat menyuruh mana Allah Ta'ala ini untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Pada ketika itu li Adam fasajadu, kepada Nabi Adam sujudlah mereka semua, illa iblis, kecuali daripada golongan iblis. Iblis ni mana? Daripada bangsanya jin, minal kana wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi, dan ia telah menderhakai akan perintah Tuhan dia. Maka mulai ia daripada itu, daripada jin yang mana keadaan ia ini langgar mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sejahat-jahatnya perangai dinamakan ianya akal syaitan, iaitu mana makhluk yang jauhnya derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana makhluk yang begitu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ketua mereka ini dinamakan iblis, yang mana asalnya ia ni daripada namanya Azazil. Gitulah mana ianya mendapatnya nama. Pasal apa dia tak nak sujud ni? Pasal apa dia tidak ikutnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni? Pasal dia ni, dia rasa dia ni orang lama. Orang lama tidak boleh sujud hormat pada orang baru. Kita buat contoh lah. Macam mana nak buat contoh? Ginilah kita buat masjid ni lah. Ada satu orang ni, dia ni memanglah sengajanya selama 10 tahun dah berjinak-jinak dekat masjid. Bukan tak ada orang, bukan dia ni orang tak ada nama, ada jugalah dikenalinya di tempat tersebut. 10 tahun dah dia ni duduk berkhidmat, berjinak-jinaknya membantu ni. Ada time waktu ketika mana orang buat makan, dia ada, gotong royong dia ada. Dia ni dengan harapan suatu masa nanti terpilihlah dia ni, orang pilih dia ni jadi nazir. Nak jadi nazir rupanya dia ni sebenarnya. Duduk 10 tahun dah duduk berkhidmat ni. Jadi tibalah mana pemilihan peralihan pertukaran AJK baru dalam masjid. Lalulah dilantik orang yang baru duduk setahun. Tapi dia ni kerabat raja ataupun dia ni Tan Sri, Datuk Seri. Tiba-tiba orang yang baru datang ni dilantik terus jadi nazir. Itulah masa ketika tu berat dia nak marah dia ni. Nak marah dia ni. Pasal apa? Saya ni dah hidup dah
katanya syaitan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ni diciptakan daripada api sedangkan dia daripada tanah. Beza ke tu. Dia makhluk rendah, aku ni makhluk yang tertinggi. Aku diciptanya daripada api, dia daripada tanah, duduk di tanah di bawah. Macam mana pula mulatak orang yang paling tingginya, dia daripada aku, lebih daripada, bahkan aku lebih lama duduk ni, adalah hidup lamanya, beribadat lama dah kepada kamu. Tak dilatih aku ni jadi khalifah, tak jadi aku ni khalifah. Sedangkan dijadikan Nabi Adam sebagai khalifah, penguasa di atas muka bumi. Tak jadi dia ni. Apa tu mana ke? Dalam ayat lain mana? Malaikat pun kata, kenapalah nak ciptakan makhluk ni yang kan mana saling berbunuh. Allah kata apa? Allah tahu. Aku lebih tahu apa yang mana tersembunyinya daripada rahsia aku. Maka mana? Apabila mana ni? Allah tanya kepada malaikat, ini apakah ini? Malaikat kata tak tahu. Lalu tanya kepada Nabi Adam dalam Quran bicaranya. Nabi pun menyebutkan akan makhluk yang diberitahu tadi. Maka bila dengar terkejut. Kejutnya malaikat. Kan kamu dah tahu dah, kata Allah Ta'ala. Kan kamu dah tahu dah bahawa mana aku menciptakan dia dan aku lebih tahu tentang dia. Tu. Jadi nak kata bahawasanya mana satu saja pendahaka syaitan ni, kerana apa? Dia tidak puas hati. Tak puas hatinya. Dosa dia dengan Allah Ta'ala, dia tidak mahunya taat kepada Allah kerana dia tidak puas hati, kerana tidak dipilihnya. Kerana disuruh tunduk pada manusia yang lebih rendah daripada dia. Akan tapi mana kesalahan dia nak dibandingkan dengan manusia ni, jauh beza jahatnya manusia kalau ikutkan. Manusia ni dalam masa yang sama, dia buat kesalahan, minum arak, dia rogoh anak orang, dia tidak solat, dia buat banyak-banyak perkara. Tapi satu masa, dia pun minta taubat dengan Allah. Ya Allah, terimalah taubat aku dah bertaubat kepadamu. Lalu mana? Allah pun ampun dosa dia. Dia buat lagi. Ya Allah, tolonglah aku tersasar daripada jalan tujuannya mu, ya Allah. Ampunkanlah aku. Dia buat lagi. Kalau ikut-ikut atau pada otak fikiran kita, siapakah lebih jahat? Berkali-kali buat dosa, berkali-kali bertaubat. Tapi bezanya, sehingga mana Allah Ta'ala mengangkat manusia ini lebih tingginya daripada segala makhluk. Dia bezanya dengan syaitan. Syaitan ini sekali saja dia melakukan engkar dahraka kepada Allah Ta'ala, selama-lamanya dia tidak bertaubat. Dia tak mahu bertaubat. Tak mahunya menyerah, menunduknya diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja kesalahan. Bahkan kesalahan dia ni, bukan dengan Allah. Pada mana dia hanya tidak mahu sujud pada Adam saja. Sehingga mana ke hari inilah dia tidak mahu mengakui akan salah silapnya. Tak pernah ia ni mengakui akan salah silap dia. Sehingga itulah. Sebagaimana Quran kata, wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawah. Bila mana hati tu dah tertutup dah, maka tidak akan dapat kebenaran lagi. Sama juga kita manusia ni. Sedangkan mana Al-Quran kata ada jenis golongan daripada golongan syaitan ini juga terdiri daripada jin dan juga manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun syayatinal insa wal jin yuhi ba'dun ila ba'din zukhrufal. Dan katalah kami jadikan bagi tiap nabi itu musuh-musuh. Siapa musuh nabi-nabi? Iaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Allah kata ada juga manusianya. Mana? Mana kata ada sifat dalam diri dia suka mengadu domba, sangat-sangat jahatnya sehingga tidak ada perikmanusiaan. Itulah daripada golongan syaitan. Ada juga manusia daripada golongan manusia. Tapi kata ulama bukan syaitan tetapi manusia yang bertopingkan syaitan. Kenapa? Hanya mana syaitan ini yang layak dengan iaitu mana? Yang dijadikan dari apinya juga. Kita ni dijadikan daripada bangsanya manusia yang diciptakan daripada tanah. Wallahu a'lam. Rasa setakat itu sajalah. Rasa setakat ni ada.
InsyaAllah. Rasanya saya minta maaf lah kalau ada salahnya. Terima kasihlah pihak masjid. Rasanya dah 3-4 bulan dah saya dijemput berturut-turut ni untuk menyampaikan kuliah. Cuma belum dapat tempat di hati untuk jadi tetap lagi. Ada. Tapi alhamdulillah, terima kasih. Dijemputnya berkali-kali ni. Akhir sekali untuk kali ni, sebelum saya ni mengundur diri, saya ingin berpantun. Pagi-pagi ke pasar tani, pergi membeli ikan keling. Andai tuan sudi menjemput lagi, insya-Allah saya sedia datang lagi. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.